return balik. Assalamualaikum, bertemu kembali Abang Jamal XTV. Okay, minggu ni Abang Jamal nak bawa anda semua ke ban pecah. Okay, sekarang Abang Jamal dah sampai dekat ban pecah. Jom kita ronda-ronda, kita tengok apa ada di ban pecah. Ban pecah ni bukan dia macam pantai Port Dickson ke ataupun pantai dekat Terengganu tau. Pantai dia pendek saja, tapi kita nak healing macam OTT, ambil gambar tepi laut, okey, sebab pantai dia kecil saja. Bila kita tengok pemandangan laut tu kan, dia luas, kita tak nampak pulau. Okey, nanti Abang Jamal akan tunjuk video-video di kawasan ban pecah ni. Okey, sebelum tu yang mana belum klik butang subscribe, butang loceng dan share, sila support Abang Jamal XTV. Okey, ilmu kita kongsi bersama. Okey, jom kita pusing-pusing, kita tengok apa ada di ban pecah. Parking kereta di kawasan ni kena berbayar. Okey, kalau tengok ni, setengah jam 30 sen, 1 jam 60 sen, 1 hari RM4. Okey, boleh download app Touch and Go, okey, dalam Play Store. Saya nak pergi tengok gerai ni, kain pelekat. Ini gerai member saya, Sofian. Assalamualaikum. Abang Pian tak? Ya, tak ada, dia baca je. Oh, tak ada ah. Okay, tak apalah. Okay, yang ni kedai kain pelekat lah. Dia macam-macam aneka. Ada buat kain pelekat semua. Ni pada ori kan, semua kain pelekat ori kan. Okay, buat seluar, kain pelekat ataupun kain batik lah. Okay, harga RM RM20. RM20 ada, kanak-kanak RM15. Dewasa habis. Ya, Dewasa ni dah habis lah. dewasanya dah habis dah. Tak. Yang kering masuk. Tak buat lagi. Okay, pergi sepatah 2 hari dekat yang menonton ni. Jangan lupa datang ke ban pecah dan support kita orang lah yang niaga kat sini. Yang ni untuk gerai Untuk kedai. kain batik lah. Ya. Kain batik dengan kain pelekat lah. Ya. Yang buat seluar kan. Betul. Okey. Okey, nanti kalau datang ke ban pecah boleh datang ke gerai ni, kawan-kawan kita ni, kita support pada orang-orang kita. Okey, ni kalau tengok ni baju-baju kanak-kanak yang dewasanya dah habis dah. Okey, yang ni RM14. Kanak-kanak punya RM14 dan RM16 pun ada. Okey, kalau datang ban pecah boleh singgah, datang beli untuk bawa pulang ataupun memberi hadiah ke atas cendera hati pada anak ataupun kawan. Jom yang sebelah ni kita tengok berbola nugget dan air balang. Ni ayam susu ah. Ini tomo. Ya. Tomo. Okey, harga RM5. Okey, ayam gunting pada. Ni gerai ni Muhammad Yusri bin Idris, berbola nugget dan air balang. Okey lah, yang mana orang pantai ban pecah, mainlah support kedai saya lah. Okey, terima kasih. Okey, yang mana yang datang ke ban pecah boleh datang support ni, ayam gunting dan chicken tender kita. Kalau tengok sini Muhammad Yusri bin Idris, berbola nugget dan air balang. Okey, boleh datang sini. Sebelah ni makanan ringan dan air balang. Okay. Bapak leko pun ada.
Ada apa-apa makcik nak cakap ke sepatah dua? Miro ada. Mak nyanyi kalau saya jual. Hmm. Sikit jual tak banyak. Gerai makcik ni nama gerai apa? Mak Ngoh kerupuk leko. Mak Ngoh Keropok Leko lah. Okey, yang mana datang ke Bang Pecah boleh singgah ke Mainlah singgah. kedai Mak Ngoh Keropok Leko lah. Support orang kita ni. Ha. Ni semua produk orang kita. Jual yang betul itu je. Okey. Mudah-mudahan pelanggan mainlah. Mudah-mudahan. Ya. Kita cari rezeki kan. Ya, ya. Dapatlah serang sikit. Okey. Terima Terima kasih. Kita pergi sebelah ni aiskrim kelapa. Kena aiskrim kelapa. Kelapa bang. Ni harga dia. Tak payah percaya lah main laptop. Okey, jadi aiskrim kelapa ni Syahrul Anwar bin Cik Mi ya. Kalau tengok ni kedai dia gerai. Okey. Cendol madu lah. Ni cendol madu. Ni air kelapa muda. Ni coconut shake ya. Ni harga ada RM5, RM4. Cendol Pagi kak. RM4 juga. Okey. Cendol madu dia okey. Ni harga dah. Semua dah ada. Okey, abang nak cakap apa-apa? Sepatah dua. Ha? Kat yang mana yang menentu ni? Beri mai ke Bang Pecah lah. Tengok aiskrim kelapa padu punya. Okey, boleh main. Tengok. Okey. Gerai nombor apa? Nombor 3. Dia nombor 3. Gerai nombor 3 dekat Bamcah. Bang. Kalau daripada parking kereta tu kan sebelah dia ya. Belakang parking depan. Parking depan. Belakang dekat. Dekat ah. Dari parking belakang dekat. Okey bang. Mari bang. Ni Topping kan, roti ada jagung dah. okey, aiskrim kelapa. Ni harga. Jom kita tengok di sebelah ni. Kita tengok di sebelah ni laksa dan minuman pula. Yang ni. Dan ni gerai Sawiyah binti Asyad laksa dan minuman lah. Ni gerai nombor 4. Ni harga-harga dah. Okey. Kerepek periam ada RM10. Ada kuota sup, bihun sup, laksa RM6, bihun sup RM6, kuota sup RM6. Okey. Ni kedai nombor 4. Ada apa-apa nak cakap sepatah dua? Belum datang, main masuk. Okey, yang mana yang nak makan laksa, bihun sup dengan kuota sup boleh datang kedai nombor 4. Kedai dia tengah-tengah kalau tengok parking kereta yang belakang ni boleh masuk ke belakang ni. Laksa dan minuman ni Safiyah binti Asyad. Ini bihun sup utara. Ni harga dah. Ni sup utara. Air balang sirap leci RM3, mata kucing RM3. Kopi, green tea, strawberry, coklat. Owner kedai tak ada. Okay, kita nak temu buat ada, owner kedai tak ada. Okey, jadi gerai nombor 7. Gerai nombor 7. Okey, ni kopi goyang dan tokayoki. Ni harga-harga. Kopi Vietnam pun ada. Ni menu. Okey, menu-menu dia ni. Okey, macam-macam menu ada. Okey, yang ni kopi goyang dan takoyaki ni. Muhammad Amir Nur Ilman bin Muhammad Ali Azri. Yang ni dia semua jual goreng-goreng ke ataupun ada ya, bakar? Oh, semua ada bakar. Okay, macam-macam ada, sosis ada. Sosis pulut ada, ayam petak ada, sosis tom yum ada, sosis ayam madu ada, ayam susu pun ada, sosis ayam, sate ikan. Alright. Okay, yang tu dia sedang menggoreng lah. Ha? Yang ni owner dah. Okay, yang ni kedai apa? Kopi goyang dan takoyaki lah. Gunting, takoyaki, ada loci, ada Maggi ramen, macam-macam bang kita ada kita buat. Semua menu kita buat secara fresh lah. Orang order baru kita akan buat. Macam-macam menu kita buat. Special.
Yang ni orang kata semua, yang ni semua buat ni ke apa je? Yang ni semua franchise bang kita Franchise buat. lah? Kita semua buat franchise. Jadi kita tinggal kita ambil bahan daripada franchise kan. So kita jual lah, juga tu kita buat secara fresh kan. Tentu senang. Jadi orang dia akan rasa benda yang dah dibuat kan. Okey, yang mana yang datang Ban Pecah tu boleh singgahlah kedai ni. Boleh singgah insya-Allah ramai. Okey. Singgah ni kedai ni duduk tengah-tengah aja kedai dah. Jangan Okey. depan surau ni. Depan surau. Okey, depan surau ni. Surau di sebelah ni. Kedai di sebelah ni ya. Macam-macam menu dah ni. Okey, terima kasih bang. Ya. Okay, jadi kita makanan ringan dan air balang. Okay, kalau tengok sini. Jajan-jajan pun ada sini. Ketam goreng ada. Naga semua ada. Yang ni harga RM2, yang RM3? Ya, Ini 3. Belah ni 3. Belah ni 2. Yang ni semua RM5. Okey, kedai ni dah sebelah surau ya. Kedai ni nama kedai apa? Kedai nombor 6 ah. Okey, ada nak cakap apa sepatah dua dekat mana menentu Jemput ramai-ramai sini dengan puas apa kami. Okey, yang mana yang datang Ban Pecah kalau nak makan ni banyak ni, sosis ni macam-macam ada ni, berbola ni. Okey, boleh singgah kedai ni dekat belakang sebelah dengan surau je. Okey, datang ke Ban Pecah ni tengok ada surau tu sebelah dia aja. Okey, support produk orang kita. Ni makanan ringan dan air balang. Okey, yang ni surau yang mana datang di sini ada disediakan surau. Boleh datang sini ya. Kalau di sebelah sana tu ada pantai. Okey, jom kita ronda-ronda. Kita pergi ke depan ni. Kita tengok apa ada lagi. Okey, di depan ni dia ada tandas awam Pantai Ban Pecah. Okey, ini tandas awam. Ni selain ada peta dah, boleh tengok kawasan di Ban Pecah. Ini tandas awam. Okey, bayaran masuk RM50. Mandi RM1.50. Okey, ni mana dah. Tandas memang bersih. Okey, kalau datang Ban Pecah ni jangan risau kalau cakap nak pergi toilet tu memang senang. Okey, kalau nak OTT di sini ada macam stay. Kalau ujung sana pantai. Ni kita pusing. Ini pantai. Nanti saya bawa anda semua pergi ke pantai. Bila ni kita pergi ais kepai dulu. Dia sebelah tandas. Sebelah tandas ni ais kepai viral yang kedai ni kalau kita tengok di tepi jalan ni je, dekat stay ni saja. Dekat stay ni saja. Yang ni ais kepai. Ais kepal Nur Izzati binti Abdul Rahman. Okey, kalau ni semua menu-menu dah lah. 48 menu. Okay, ni ada customer yang beratur. Ni boleh bayar pakai QR code. Okay. Kalau daripada pantai tu tak jauh mana, daripada stay ni tepi ni saja. Nak cari dah senang, sebelah toilet saja. Durian, Milo, mango strawberry, honeydew, coklat, semua ada. Okey. Adik,
cakap sepatah dua. Kita bagi pelanggan-pelanggan datang, bila datang Ban Pecah boleh singgah sini ya. Kepada semua yang datang, kalau datang Ban Pecah, sila datang ais kepai. Kami menjual pelbagai jenis ais kepai. Kat sini ada 51 menu ais kepai. Satu minum lah. Betul. Yang ni kedai ni buka hari apa? Tutup berapa? Kalau hari biasa buka daripada pukul 2 sampai 7.30. Kalau hari Minggu 12.30 sampai 7.30. Oh, 12 sampai 7.30. Betul. Okey. Dia tutup hari apa? Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu tutup lah. Itu saja. Okey, yang mana datang Ban Pecah boleh singgah ke kedai Nur Izzati binti Abdul Rahman ais kepal Ban Pecah. Okey, boleh datang, dia bersebelahan dengan tandas saja ataupun dekat sini. Ban Pecah ni. Okey, boleh datang ke sini ya. Okey, kalau tengok ni kalau ikutkan sekarang lagi ramai apa tu. Hari ni nampak kurang sikit. Ni yang mana nak datang boleh datang. Okey, adik adik makan minum air baru? Minum air apa? Lemon tea. Lemon tea. Okey, yang ni saya bawa anda ke gerai jeruk Siti Aisyah binti Omar. Okey, ini kedai nombor 10. Tengok ni, kebanyakan dia jual buah-buah dengan jeruk. Okey, naga-naga pun ada, odeng pun ada, sotong, kangkung semua ada. Jeruk di sebelah sini. Okey, yang ni jeruk-jeruk. Kau nak cakap apa? Sepatah dua untuk yang mana menonton ni nak support kedai kau Okey. Marilah cuba kami punya kedai macam-macam ada. Harga pun berpatutan, tak ada mahal sangat. Jumpa datang dekat Yang jual jeruk lah. Gerai nombor 10. Gerai nombor 10 Okey. Yang mana datang Ban Pecah, kedai kak kita ni nombor 10. Okey. Kedai jeruk ni. Dia bersebelahan dengan ais kepal. Barrier ni. Kalau tengok ni batu. Sehari pukul 6, pukul 7 dah lagi ramai. Okey, sekarang macam mana bawa anda semua ke tepi pantai. Pantai dia taklah seluas mana. Tapi setakat nak healing-healing, nak OTT tu boleh je lah. Okey, kalau tengok di depan sana. Kalau nak OTT ni Ban Pecah. Ini Ban Pecah. Tempat parking ni di hadapan ni tempat parking. Kalau yang di belakang tadi yang saya parking tu di belakang. Yang ni berhadapan. Ada di sini kan. Di Ban Pecah ni banyak kaki-kaki pancing. Kalau tengok daripada sampai hujung sana. Kalau tengok sampai hujung sana. Kaki-kaki pancing. Kaki-kaki pancing banyak pancing di sini sampai hujung sana. Okey, di tepi-tepi ni ya. Ini pantai dah. Jadi kalau bawa anak-anak jalan boleh belilah. Ni. Ikut kanak-kanak. Bang, ni ramai ni. Hari ni ramai bang? Pengunjung biasanya akan sampai mula 5.30 ke pukul 7. Oh, 5.30 sampai 7 tu dia akan ramai Yalah. Setiap hari satu ahad memang ramai no. Jumaat tak apa ramai lah. Kalau hari Ahad tu pagi pun ada start lah. Pagi dah tenang. Abang duk berniaga kat sini ni berapa lama? Berapa tahun? Sebelum PKP lagi. Sebelum PKP ni yo. Lama. Rasa belah-belah tahun lah. Dulu masa saya datang sini, tempat-tempat berniaga tu tak ada lagi. Semua berniaga di tepi-tepi pantai ni ya. Ya, betul. Tengok banyak perubahan tu. Tak sesuai sebab dia jadi kokoh. Ya, betul. Pantai jadi kokoh. Sebab tu mari daerah pindah di sana untuk makanan. Jadi kat sini untuk jualan mainan je. Jualan mainan lah. Jadi taklah plastik sampah tu banyak tapi kan. Okey. Banyak perubahan. Saya tengok tempat pun cantik ya. Walaupun pantai dia tak panjang mana pun tapi orang kata tengok lagi padat. Pukul 6. Pukul 6 padat orang. Lagi ramai orang pukul 6 Jumpa saya tengok ni dah nampak ramai yang datang. Pukul 5 dekat-dekat pukul 5 kan. Kali pukul 6 lagi penuh. Okey, kalau nak support abang kita ni dia berniaga ni, barang-barang permainan ni, bola untuk anak-anak main yang boleh datang ni. Kedai dia betul-betul dekat
tepi pantai ni. Betul-betul tepi pantai. Ah. Mai singgah. Mai singgah ha. Kita singgah Ban Pecah Tanjung Piandang. Okey. Baik. Terima kasih bang. Baik sama. Okey, saya bawa anda semua ronda-ronda tepi pantai. Pantai tak panjang mana. Pantai dia sampai ujung tu saja. Pantai dia. Tapi orang kata kalau kata kamu nak healing nak healing tengok pemandangan laut nak. Macam saya kata tadi lah. Laut dia ni luas. Dia tak ada pulau. Daripada pantai tu sampai ke ujung sana tu dia tak ada pulau. Kalau ujung sana kalau tengok tu ada kelong-kelong lah. Kelong ujung sana, sangkar ikan. Sangkar nak mandi tu boleh lah. Kalau nak OTT tepi pantai. Ni kalau bawa kanak-kanak, kalau nak beli permainan untuk kanak-kanak ni ada ni Bubble Gian, I Love Ban Pecah. Nak sewa pun boleh. Dia pantai tak jauh tengok, daripada ujung sampai ujung ni je. Tapi boleh lah cakap nak mandi-mandi tu. Nak relax-relax dengan keluarga, boleh ni. Ujung ni. Kita tengok ni. Semua relax santai-santai . Kalau nak sewa tikar pun boleh. Boleh jumpa di pondok ni yang tengah-tengah ni. Assalamualaikum kak. Kak buat sewa ni sewa tikar apa sewa ni yang dekat sini? Sewa bubble je. Bubble je lah sewa sini. Yang mana yang datang beli tu siapa? Okay, yang mana yang datang Ban Pecah ni boleh lah kalau nak sewa bubble ataupun tikar boleh datang ke gerai ni. Gerai yang tengah-tengah betul-betul dekat pantai Ban Pecah ni. Okey. Permainan untuk kanak-kanak pun ada. Jom kita pergi belakang sana pula. Nyaman-nyaman nak singgah duduk atas ni. Minum kat atas tu. Kita kena naik atas tangga. Minum apa yang ada atas ni. Minuman. Okay. Tengok bang, yang ni semua minuman ya. Minuman ya. Ya. Minuman dia ada berapa menu semua? Semua menu ni ya. Cuma yang watermelon soda ni ya habis. Dia minuman kami bagi pada kopi, matcha, soda, lepas tu ni lah siri dengan lemon. So kita ada coklat dengan frappe. Frappe ni macam es blended lah. Okay. Apa kita try minum tengok. Tak best. Ni kalau datang sini ya kat Ban Pecah ni. Kita duduk atas ni boleh healing lah. Healing. Tengok pemandangan laut ujung sana. Ni duduk atas tau. Tengok ni di bawah. Okay, kita tengok ni. Keliling ni. Okay, kafe ni dia di atas.
Okay, boleh order di sini. Okay, Assalamualaikum. Sini ada kedai kopi. So nama kedai kita Minuman Cafe. So kita dekat sini kita ada kopi, matcha, coklat, and then ada soda, ada frappe lah. Frappe ni dia macam ice blended. Dan kita ada kek, burnt cheesecake dengan kuih selo. So kuih selo ni kadang-kadang orang dia keliru sikit sama ada puding caramel dengan kuih selo. Sebenarnya benda yang sama, cuma kuih selo ni kita letak cream cheese. Itu yang membezakan puding caramel dengan kuih selo. Minuman ni, menu dia semua ada berapa? Oh, saya tak kira pula. Banyaklah minuman. So boleh kalau orang yang tak suka kopi, mungkin dia boleh order coklat, strawberry, matcha. And then kalau dia nak sejuk, dia order frappe. Frappe ni macam ice blended. Boleh request lah. Kita nak apa, kita boleh custom boleh. Custom pun boleh. Kita ada sirap, kita ada hazelnut, kita ada almond, kita ada roasted almond. So boleh custom lah. Okay, saudara kita ni nama apa? Syazwan. Syazwan. Ya. Kedai Cik Syazwan kita ni yang dekat Belah Pecah. Kedai dia di atas. Ya, betul. Kedai kami di atas. Okay, kalau di sini kita boleh gini tengok kalau dengan angin sepul-sepul. Betul. Okay. Baik. Kalau datang Belah Pecah, boleh datang kedai ni. Baik, insya-Allah. Jemput datang. Sebab ni ambil susu yang outside ni. Okey. Lepas tu saya ambil latte. Latte. Saya nak cuba nak sedap. Okay. Baik. Okay, kita sambil kita tunggu siap minuman kita duduk dah ni. Okay, sambil tu boleh kita layan-layan. Okay, sementara kita nak tunggu kopi latte kita siap. Okay, boleh kita layan view. Kalau tengok daripada atas ni boleh layan view laut sana. Okay, nampaknya orang masuk ke Ban Pecah ni. Dia apa yang orang Ban Pecah ni bagi tahu, dia pukul 5 sampai ke pukul 7 orang akan ramai datang. Kalau tengok ni pun ramailah yang datang. Datang ramai ni apa? Dia nak tengok sunset ke apa? Matahari terbenam. Sekarang matahari duduk di situ. Nanti bila ada matahari nak terbenam tu, dia cantik pemandangan dia. Kalau tengok ni penuh. Kereta dah penuh. Okay. Kita duduk dulu sambil tunggu air siap. Okey, minuman kita dah sampai. Buat soda. Ini sampai. Satu outside susu latte. Satu lagi apa? Ni, order apa satu lagi? Dua latte. Ini blue lemon soda. Okey. 2-3 minuman kita. Okey. Kita cuba ni try minum latte outside, susu outside. Kita test tengok Okay, kalau tengok tu susu dia pun pekat. Okay, dia punya kopi latte dah tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasa susu dia, kopi dia tak pekat sangat. Manis dia tu manis macam tu je. Dia tak manis sangat. Okay, sesuai lah kalau untuk yang mana yang kencing manis tu okey lah, sesuai lah. Dia tak manis sangat. Okay, kalau datang Ban Pecah boleh try kopi latte susu outside. Okay. Kedai ni dia gerai ni di atas tau. Okay. Kalau datang Ban Pecah
Gerai satu ni saja yang di atas. Yang lain di bawah lah. Kita tengok tu. Okey, kita turun. Tengok orang datang ramai lah. Okey. Sekarang yang macam mana fly drop.
Kita return balik. Sekarang Abang Jamal nak bawa anda semua tengok tempat kaki-kaki pancing. Kalau nak datang ke Ban Pecah ni kan, healing sambil pancing bersama keluarga boleh lah. Tengok tepi-tepi ni. Tepi-tepi ramai. Tepi-tepi ni ramai memancingkan. Tu sampai hujung. Kalau naik motor boleh pergi sampai belakang sana. Tengok ni. Kalau naik motor boleh pergi sampai ni, sampai hujung sana. Kereta sampai sini je lah. Kalau nak pergi sana tu jalan dia sempit sikit. Kalau hujung sana nampak tu keluarga mancing ramai-ramai. Ada abang kan? Apa mai? Tu tarik ya. Abang orang mana? Orang sini? Tak. Sungai Buloh. Oh, selama. Tengok ada tu. Okay, sekarang jam pukul 5.40. Kita tengok matahari ya. Matahari. Ni kalau kata pukul 6, kat pukul 7 lagi ramai orang. Ya, tengok pemandangan laut. Ban Pecah, Tanjung Piandang. Assalamualaikum abang. Abang lalu mancing sini eh? Oh, kita baru first time lah. Oh, baru first time mancing sini. Abang dari mana? Daripada Gunting. Gunting. Ubat ni. Oh, tengok sambil jalan-jalan makan angin, boleh santai-santai ada kan. Ada sama keluarga. Boleh mancing tak? Tempat best. Okey. Dia petang okey lah. Petang ni sehari pukul 6, kat pukul 7 lagi ramai. Tu ramai lah. Selalunya macam tu lah sini. Tu. Awal ni hangat lah. Tu Yang orang kata laut dia ni yang tak nampak pulau noh. Yang orang kata tengok ni terus laut terus. Nampak langsung. Dengan angin sepoi-sepoi lah. Ni memang layan. Tengok bubur kursi healing. Okay, kalau datang sini jangan anggap macam Port Dickson tau. Bukan macam Port Dickson ke ataupun Terengganu lah. Pantai dia pendek lah. Tengok, boleh healing tau. Santai-santai dia dah sama keluarga, boleh mancing ikan. Oh, cantik pemandangan lah. Laut. Dia pantai dia pendek saja. Pantai dia tak panjang mana pun. Pendek saja. Daripada ujung tu sampai ujung ni ya. Ini suasana dia tu. Pemandangan dia tu memang cantik. Daripada pantai ni, kita boleh tengok pemandangan laut tu kan. Tak ada pulau lah. Kalau pukul 7, 6 hingga pukul 7 lagi ramai. Yang ni pun dah ramai yang datang. Kita jalan-jalan, ronda-ronda dulu sampai hujung.
Tengok ni dari sini sampai ujung sana. Dia jalan kereta ni boleh dia pusing tau, pusing sampai ujung sana tau. Pusing sampai ujung sana sampai ke Kuala Kurau. Perjalanan kereta ke tepi laut ni saja. Memang santai lah. Tengok sana. Okey, sampai di sini saja video buat kali ini. Okey, Abang Jamal harap video kali ini dapat menghiburkan anda semua. Okey, yang mana yang nak datang ke Ban Pecah, bolehlah datang. Okey, support vendor-vendor kita. Okey, lokal kita. Okey, makanan macam-macam ada. Okey, boleh bawa anak ataupun keluarga jalan-jalan ke sini. Okey, sampai di sini saja video buat kali ini. Okey, Jamal harap kita akan berjumpa lagi next video. Jangan lupa klik butang subscribe, butang lonceng dan share, support Abang Jamal STV. Okay, video kita akan berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Sampai.